ambil dalam untuk seminggu 3 slice. Yo, pasal ni. Untuk seminggu kan? Kalau untuk seminggu dalam 5 slice ke. Sebab makan pun dalam 2 keping. Apa macam dia tu boleh tahan berapa lama? Rasa dalam kadang buat semua dah untuk 3 hari. Tapi 5 hari boleh lah. Kalau kita 3 hari. dalam fridge tak ada masalah. Okey, so 3 hari, hari yang kalau 3 dia yang ni boleh buat lagi lah. Itulah. Dia suka tu. Dia suka ni, memang suka ni lah, dada lah. Kalau tak fillet yang tak ada fillet pun, beli chicken breast kadang dalam paket dia 2 ketul. 2 keping. Tapi kulit tu buang lah. Kulit buang. Okey. Basuh macam tu tengok. Basuh pun saya tak tahu. Kita rendam macam tu dia ambil lah. Kalau nak rendam boleh, nak basuh boleh. Masa kat dia selawar, basuh bersih-bersih. Itu buat. Orang ni kita tak tahu dia. Rasa kita selawat sikit-sikit je lah. Bagus. Tak tahu dalam supermarket tu dia potong macam mana banyak-banyak kan. Cutting board dia campur-campur. Tak tahu dia basuh tiap-tiap kali dia potong ke. Macam tu lah cara basuh pun. Ya kan keruh. Dia dengar ada baki dia punya darah lah. Macam ada lemak sikit. Dia buang. Yang tu kulit lemak tu. Okey. Ada urat. Tak apa, nanti potong pakai pisau. Okey. Batu ayam ni dia sensitif, dia senang tercemar. Kalau rasa nak masak betul, lepas daripada freezer tu, terus dah defrost, terus guna sampai habis. Jangan keluar freezer, lepas tu keluar defrost, lepas tu masuk balik freezer. Maksudnya kita pakai tu terus untuk habiskan untuk masak terus. Makan. Okay. Seperti ni, kan daripada freezer. Lepas tu kita defrost, maksudnya untuk masak terus. Jangan tak jadi masak, langsung balik. Ni ada sebab ada masa, tak emergency. Tak payah ni. Garam sikit. Satu sudi je? Sekecil. Satu sudi kecil je, sudi garam. Air ni api sederhana saja. Ni dalam 10 minit siap kot. Dalam 10 minit biar. Ni untuk apa? Rebus. Rebus. Kita nak buat sandwich. First time baru tahu. Ingat ayam ni goreng je. Apa tak tahu pun. Okey, sekarang kita nak buat marinate pula. Kalau macam nak marinate, makan tak roti wrap ni? Makan je. Macam kat KFC punya twister tu kan? Tapi KFC goreng kan? Ni kita ambil fillet, kita marinate lah. Lepas tu grill. Try 3 slice tengok. Inilah. Susah nak atur Itu tadi. Apa dia? Basic masam manis. Masam lemon. Kenapa buat macam tu lemon? Biar dia senang nak perah. Buat macam tu. Banyak tak tahu. Kalau kat dapur sikit lah, tengok TV lah, apa lah. Kan nak baca. Setengah cukup. Sebab ayam tu setakat 3 slice je, tak payah banyak. Okey. Macam tu. Tak ada biji dia. Kena puasa nanti Fazil rasa. Puasa. Cukup buat. Tapi ayam basic je. Minyak zaitun, bawang putih, garam, lada hitam. Sikit mana? Sekejap mana? Macam tu je. Satu je lah. Agak-agak lah.
Okey. Ni garam bukit. Kalau garam biasa lebih masin. Ini garam apa? Garam bukit. Sebagai garam bukit. Garam bukit. Okey. Ni apa? Lada hitam. Oh, ada hitam. Tak pernah tahu pun. Kenapa dia? Dia keluar sebiji-sebiji ke? Tak, dia keluar hancur. Oh, dia hancur kan? Tapi kalau dekat kedai dah jual ni lah maksudnya. Dah ada jual yang Rapid Nai baru pakai ni. Macam ni. ada sulah. Ha? Ada juga macam tu. Oh, jadi kita pakai yang ni lah. Boleh juga kalau ada yang sebut tu. Sikit je. Macam tu. Mesti macam tu je. Minyak zaitun. Tebuk macam ni okey ke? Macam ni kan? Boleh? Okey kan ni? Ni apa ni? Itu Cinnamon. Cinnamon tu kayu manis. Oh. Ah. Ish. Oh, macam ni je. Ni minyak apa? Minyak zaitun? Okey, minyak zaitun. Zaitun. Brand yang paling murah tu lah. Apa dia mana? Tadi mana dia? Yang ni? Natural. Yang ni? Oh, natural ni. Minyak zaitun. Kenapa tak pakai minyak biasa? Minyak biasa ke boleh ke? Minyak biasa bukan lebih baik. Ha? Ini je crush. Oh, bawang putih. Okey, bawang putih hancurkan. Cincang-cincang. Okey, potong macam tu. Okey. Kalau lagi rajin tumbuk. Kalau rajin tumbuk. Tumbuk apa? Tumbuk. Jadi dia lagi halus. Oh. Okey, dia haluskan dia lah. Itu tujuan dia. Oh, kita nak hancurkan dia. Kalau tak suka rasa bawang putih, tak nak nampak kan. Tak nak rasa macam sebiji-sebiji macam gini kan. Tak nak rasa kasar. Tumbuk sampai halus. Bawang kan? Bawang macam nasi lemak kan? Nasi lemak kan? Dia tak kena besar-besar tu kan? Hiris. Bawang putih untuk nasi lemak hiris. Tapi ada juga yang besar-besar satu-satu tu. Macam Tak pernah tak. Oh. Sorry. Tapi makan juga tu. Kan. Oh, macam tu okey. Ini paling simple lah. Kalau nak lain, Kocakkan. ayam bagus marinate setengah jam. Baru dia sedap. Kocakkan. Lepas tu biar setengah jam. Ada orang gaul. Kak dah malas. Gaul. Gaul Macam mana? tangan. Oh, ganggang tangan macam tu. Ini tak apa. Shake. Oh, shake macam tu je. Oh, okey. Salad. Ni rebus dalam 40 minit. Oh, rebus dalam 40 minit. Tu ganti dengan salad. Makan tak? Kacang tu je. Jap, makan. Tapi macam mana cara nak buat? Itu? Ha. Oh, kejap lagi. Ini pun sama juga. Basic. Cik dia bawang putih. Garam, lada hitam. Garam, lada hitam. Bawang putih, garam, lada hitam dengan minyak zaitun. Kena pergi beli tu lah. Terus buat lah. Tak, YouTube banyak. Tapi bahan yang memang kita selalu ada lah. Kalau macam Mak Saleh dia macam-macam. Ada pakai sos, Worcestershire. Kuah sangat nak berasa sikit boleh lah. Ni selalu makan terus baru masak 2 biji. Pagi kan, taruh madu. Lepas tu dia. Setiap hari macam tu. Tapi selalu seminggu tak boleh lebih 6 biji kan? Oh, tak tahu. Tak, seminggu tak lebih 6 biji. Oh. Kalau ayam kampung tak apa. Ha? Kalau ayam kampung tak apa. Ayam kampung tak apa? Oh. Tapi dia cakap kurang-kurang. Tak boleh saya Dia punya iklan Tak tahulah yang setakat yang ni apa dia? Okey, tadi masam lemon, kita ni sekarang Oh. kan dia kena masam masin manis kan. Chocolate apple. Okey, macam tu botol dia. Ada banyak brand. Ada yang kecil sikit. Ini start juga masukkan minyak. Minyak banyak mana Oh, 1 camca je. 1 sudu besar. Tengok ayam sikit macam tu je. 1 camca cukup.
Ni untuk berapa hari kalau macam ni? Ini Ha. satu slice sekali makan kan. Satu sekali tu sekali makan. Kalau dah makan breakfast, kalau dah makan lunch, dinner tak payah. Protein ni sebenarnya satu. Sebenarnya dia light soy sauce yang Cina selalu pakai. Ha? Light soy sauce. Soy sauce. Soy sauce. Oh. Sebab tak ada light soy sauce, kita campur masin yang manis. Ini main tamu. Ya betul. Ya, agak kita rasa. Kalau ada madu, pakai madu. Kalau tak ada madu, pakai brown sugar. Oh. Jadi saya nak bagi. Macam Ini mana? ialah satu sudu. Oh. Satu sudu makan. Oh kan. Kau sama marinate setengah jam. Kau rasa? Macam mana? Sejam. Sekarang macam tu. Ujung jari. Cukup tak? Masin sangat ke? Masam sangat ke? Okey kot. Biar setengah jam. Nanti baru pergi. Berapa minit tadi? 15 minit. Sayur tu. 5 minit ah. 15 minit. Oh, tetap kena buat macam tu. Takut ada apa. Sebab Oh. daun ni jenis macam berkobis. Takut ada ulat ke apa ke dalam tu kan. Oh. Macam tu caranya tengok. Kan untuk orang Kata lain saya dia pun tak suka. terlalu ni sangat. Jadi sos salad spinner. Tak ada spinner macam ni pun boleh. Ya, salad spinner. Nanti kita beli salad spinner. Dia macam Tak selalu nak pakai, okey lah. Ha. Ada jual lah kat beg ni. Shopee semua tu lah. Cupit tu. Salad spinner. Pakai apa yang ada boleh. Kalau macam tu dekat Aeon Junction semua ada. Tak pernah jumpa. Tapi kalau Shopee murah. Salad spinner. Tak ada spinner pakai macam ni pun boleh. Basket kedai RM2 je. Lebih keringkan dia lah. Watak nanti dia cepat ni. Nak cincang macam mana pun boleh. Ini pun. Macam mana? Dia tulis, dia tulis 5 jepit. Ni wajib. Ni apa benda? Capsicum. Okey, ni. Saya nak ayam macam ni. Cherry grater. Ada yang petak berdiri pun senang juga. Boleh nampak banyak. Mana senang lah ni macam sikit kalau macam grater berdiri tu, kalau DV tu kan dia terus ni masuk. Dia terkumpul dalam dia punya box Macam tu. ada alat tu kita pusing-pusing ke apa tu boleh Ada kan? juga. Kat dalam ada Tupperware tu. Ha. Pakai tu pun boleh juga. Sekejap ya. Kau tak ada kan? Pun senang. Tak kisah. Brand lain pun ada juga kat Shopee. Apa dia? Brand lain pun ada juga kat Shopee. Ha. Apa ni? Oh, tarik kan. Oh. Apa ni? 140. 140. Oh, benda. Harga. Tupperware dia. Oh.
Itu lagi senang kan. Ni nak buat nasi goreng, taruh je bawang, ikan bilis, bawa semua dalam ni. Cili semua dalam ni. Oh. So, macam ni macam ni. Ikan bilis pun tahu dalam ni. Oh. Kalau nak hancurkan. Oh, kalau nak hancurkan. Inilah. Kan nak buat ikan bilis, buat nasi goreng kan, ikan bilis kan nak hancur. Tapi tak. Ini orang suka saja tu. Goreng lah, goreng asing. Goreng asing. Kita boleh tabur. Okey. Ini yang paling dekat sekolah ni ya. Rebuskan. Ini tadi dah rebus. So macam tu dia punya warna. Dah masak ni. Dah. Oh ni dia kata Kalau- ayam rebus untuk masak sup. Sup kena ada rencah. Ini untuk buat salad. Oh. Kalau sup kena ada kayu manis. Sup kan ada macam-macam. Panas lagi. Dia berapa lama tadi ni? 10 minit eh? Kalau yang yang slice macam gini ni Tak tadi masak tadi. 15 tak apa 10 minit. Oh. Kalau chicken breast lama sikit sebab kadang sebab dia tebal, takut tak masak dalam. Kalau fillet macam ni 10 lah. Kalau chicken breast 15 lah. Kena check juga tu chicken breast. Tengah dia cocok dengan tu. Belas slice sikit Lepas tu baru slice macam ni. Potong macam ni. Dan ni nak masuk dalam ni. Ha? Sebab kita nak hancurkan dia. Oh. Kalau tak Nak kalau hancurkan tak dia. ada alat ni, slice sampai hancur lah. Oh. Sampai hancur. Aku kena beli alat tu. Tak ada alat, pakai ni je. Susah. Bukan tu sah, lama untuk masa yang lama. Masa. Renyah tadi, renyah. Sekarang hidup nak cepat semua nak pakai gadget. Okay. Tutup. Tarik. Dia jadi hancur macam tu dah. Tapi ada tak hancur juga. Okay, campurkan dengan carrot tadi. Ni nak buat apa sandwich? Macam tu. Ini Ha. kita buatkan base dia roti dengan carrot ni kan. Lepas tu Tak ada. ambil roti. Tu salad. Lepas tu dia bubuh ni atas dia, tu sos. Salad ni Ha. tomato. Oh, tomato. Tomato. Ha. Ataupun tak apa-apa lah yang suka kan. Lepas tu taruh salad Tu tahu ni. Best. Ini makan dengan biskut crackers tu pun sedap. Oh. Garam sikit. Garam sikit je. Garam bukit Dia tulis ke garam bukit? Ada. Oh. Halal gel warna hijau. Macam biasa mesti nak ada ni. Kalau tak suka pun tak apa. Tak sikit Ya, je. orang suka tau. Okay. Boleh lah tak nak try. Okay. Sini pakai mayonis. Ini pun letak agak-agak. Lepas tu nanti ini salad dressing. Oh. Brand Kewpie lah sedap. Ya dah. Ada kat rumah dah satu. Kita gaulkan. Kita gaulkan. Ya, ternak. Oh. Dia makan pellet kan. Salmon my favourite. Tidak, tapi tu lah mahal.
sekali tak apa. Sebulan sekali kan. Mana makan ni? Nasi lemak ikan salmon. Kat mana? Kat ni Serta kan? tepika. Oh, cerita peka ya. Kan yang tu nasi lemak lobster tu kan? Lobster tu Lobster tu. Oish. Dia tak tahu RM80. Oh. Nasi lemak. Yang lobster tu yang famous dekat Taman Sarah Alif. Okey, cuba. Tu brand dia punya branch. Cuba rasa. Rasanya. Cukup tak garam ke apa? Kalau yang ni, kalau nak masukkan ni kan boleh juga. Ni. Tapi kena goreng dulu lah. Tak payah. Tu macam mana? Sama juga. Kukus je? Hmm. Oh, kukus juga. Nak masukkan jagung ke nak saya campur? Tak kisah macam mana pun tak apa. Ini dia kata, ini boleh rebus. Rebus boleh, tapi ni memang kena kukus. Buka je lah. Pakai je semua. Kita boleh simpan ni sama. Kalau orang lain makan. Dia orang balik sekolah makan. Tak suka. Habiskan lah. Ibu balik lah, dia tak tahan lama kalau yang dah kukus. Semua benda memang 3 hari. Kalau macam tu nak kena. Sayur tahan lama, sayur ni. Brokoli, cauliflower, carrot. Sekejap je. Tadi dah ada daun salad tu kan? Okay, salad emergency. Kalau macam ni, dah ni. Kalau tak ada tupperware, dia masuk dalam ni. Sebab nak potong capsicum dulu. Macam tu kan. Angkat dalam fridge. Campur je. Ha? Kawan ni. Kata tadi dalam paket tu, rebus pun boleh. Garam pun boleh. Memang ni rosak dia tu. Okey, dah. Satu inci. 1 inci. Okey. Tak ada saya pakai mesin. Pakai mesin. Yang mesin. Dia ada processor dia. So tak ada. Kita julienkan macam ni. Namanya julian. Macam gini dulu. Lepas tu sini. Kalau nak cepat, susun balik. Sekali jalan. Macam mana anak dia pergaulan dengan kawan-kawan macam mana, dia tak nampak burung tu anak aku bersosial macam mana. Kat situ ni